Hantu dalam penjara nampak macam tak logik, tapi kadang-kadang masuk akal. Dan ya, ini adalah review Ghost in the Cell arahan dari Joko Anwar. Okey, untuk movie kali ini iaitu Ghost in the Cell dari Joko Anwar, aku boleh katakan sangat menarik konsep yang cuba diketengahkan. Dan aku tak tengok filem daripada arahan Joko Anwar sebelum ni, so aku tak tahu dia punya style. Dan untuk kali ni, aku tertanya-tanya lah. Bila tengok trailer, aku tak berapa nak faham. So, aku pergi tengok untuk tahu bagaimana dia mengolah cerita tu. So, aku nak tengok lah dengan mata kepala aku sendiri. Jadi, untuk movie ni, dia untuk 18 tahun ke atas dan aku boleh katakan aksi dia tak banyak. Cuma dia nak fokus kepada kehadiran entiti tu sendirilah dalam penjara dan bagaimana entiti tu boleh berada di dalam penjara tu. So, kisah dia adalah seorang wartawan. Pada permulaan tu, dia dah tengah siasat. Ada satu kejadian misteri di, kalau tak silap aku, area Kalimantan ke, di Pelumbungan Nikel. Jadi, bila ada kematian misteri tu, dia dah nak buat laporan dekat bos dia, iaitu syarikat dia lah, syarikat akhbar. Jadi, bos dia tak setuju. Bos dia mengamuk dan malam tu dan ketika itu juga bos dia mati. Dan aku boleh faham lah kenapa cerita ni 18. Ia tidak ada potong. Dia koyak orang tu. Koyak betul. Dia tarik orang tu. Kau terbalikkan kaki orang ke atas dan kau koyak. Ya, dia tak potong semua tu. Dan outcome apa yang benda tu buat, ya, dia tunjuk. Dan waktu lepas bos dia mengamuk dekat dia tu, kat wartawan tu, kira bos dia memang matilah. Jadi secara tak langsung dia dituduh membunuh bos dia sendiri. Dan dia masuk penjara, ya, dan itulah benda tu bermula lagi. Dan benda tu memang ikut dia sampai ke penjara. Mula-mula orang penjara banduan dalam tu tak perasan lagi kenapa banyak kejadian misteri mati. Tapi mati, cara diorang mati tu sebabkan diorang marah, dalam keadaan marah. Jadi secara tak langsung, ada seorang watak tu dia boleh nampak macam hijab terbuka lah. Dia nampak entiti. Dalam masa yang sama, dia boleh nampak aura orang tu. Jadi bila orang tu tengah mengamuk, tengah marah, dia boleh nampak lah aura tu berwarna merah dan benda tu keluar daripada badan orang tu. Seolah-olah entiti yang ikut wartawan tu, yang daripada kejadian misteri di Pelumbungan tu, dia boleh tiru. Entiti tu boleh tiru dia boleh tiru orang tu. Boleh tiru orang tu. Tapi dalam bentuk, dia macam dalam bentuk roh. Kalau orang lain mungkin tak nampak. Tapi kita sebagai penonton, kita nampak. Benda tu bunuh seseorang tu. Dia tunjuk, tapi dia bunuh tu memang kejam gila lah. Aku boleh katakan memang kejam gila. Macam bos wartawan tu sangkut dekat kipas. And then ada seorang banduan tu
dia macam nampak agresif sikit. Yang tu kepala letak dekat tempat pemancut air, ada penari dalam tu, kaki berlipat, and then yang paling menariknya, cara entiti tu bunuh, dia berseni. Dia susun mayat dan anggota tu berseni. Jadi bagi aku menarik lah. Tak typical macam orang bunuh ataupun entiti ke apa ke bunuh orang. Dia macam ada seni. Kalau pada yang dah tengok, korang akan nampak dia punya hasil seni selepas dia bunuh orang tu. Jadi bila dah tahu punca wartawan tu, sebab selepas dia masuk dalam penjara tu, baru kejadian tu berlaku, barulah yang lain pakat-pakat untuk menyelesaikan, iaitu buang benda tu dari mendekati si watak wartawan tu. So, diorang ada cara diorang lah. Macam mana diorang nak ni, sebab benda tu sentiasa kacau bila orang tu mengamuk. Jadi, memandangkan diorang ni takut diorang adalah mangsa seterusnya. Jadi, geng-geng yang rapat dengan wartawan tu, yang duduk dalam sel diorang tu, so berbincang dan cari metod untuk buang benda tu. So di hujung memang benda tu tak ada lah. Macam mana diorang buat, itu korang kena tengok. Dia punya storyline hanya fokus kepada bagaimana entiti tu boleh ada dalam penjara tu. Jadi untuk penceritaan bagi aku quite okay. Tak ada masalah dari segi storyline. 1 jam 47 minit bagi aku sudah memadai untuk cerita yang macam ni. Genre dia adalah horror dan komedi. So, hantu tu tak seram sangat. Cuma aku nak kata, pada yang ada fobia, yang tak boleh tengok macam lubang yang kecil-kecil tu, aku tak tahu itu panggil apa. Kalau siapa-siapa yang ada fobia tu, dalam movie ni jelas tunjuk benda tu dekat badan dan dekat muka. Itu korang boleh tengok dekat poster yang ditunjuk dalam poster promosi tu. Korang boleh tengok biji-biji macam ruang kecil dekat muka. Ruang kecil tu bukan dekat muka saja, dekat badan pun ada entiti yang menyerupai watak yang dalam banduan tu. So pada yang fobia, tak boleh tengok darah, tak boleh tengok benda yang terlalu kejam sampai anggota badan pun kena koyak, dan especially pada yang ada fobia, tak boleh tengok benda yang lubang kecil-kecil tu lah, macam yang aku cakap tadi. Cuma aku tak ingat apa nama fobia tu. Aku tak sarankan tengok lah. Pada yang meminati, mungkin meminati filem Joko Anwar ataupun korang suka horror komedi, genre horror komedi, filem ini adalah untuk korang. So, pada yang dah tengok, korang rasa puas hati ke tak cara entiti tu bunuh, ataupun korang rasa ada idea yang lebih baik daripada yang ini? Jangan lupa komen dekat bawah. Tengok aku movie yang akan datang. Bye!